Syarat yang pertama sembahyang jemaah, benar urang 40 roh urang hana weh-weh. 40 roh ni hana rencana milah, hana rencana milah minah le berlupajan. Wa amma rencana minah walaupun trip memang puluh tun tu kiakan kuau kampung. Nyan kan ahli jemaah jinya haji bilang urang lah 40. Haji bilang. Orang yang rencana mati batu pak jemaah. Padu kampung nyawa kuno, gonya hanali rencana we. Sehingga program mati batu pak nyau, nyan yang tabilang benar 40. Kajilah. Jika orang merantau akunan, walaupun trip masa geduk di tempatnya, mengploton macam nago ada akhir-akhir umur sehingga. Nyan hanjit bilang lang 40 orang hanjit. Orang 40 nyan hanasi lamit. Bono hanasi orang yang jana kampung walaupun trip. Hana puluh lah bilang. Jika na lamit hanya bilang ci. Urinang hanya bilang ci. Kau panjang. Anak mayat hanya bilang ci kesimpulan. 40 roh orang bunuh. Benar baksi roh haji. Tama-tama berkata umum. Yang kedua baik program wehle kampungnya. Yang ketiga beragam baik ini. Yang keempat Bumardika. Nyokah yang tak bilang. Mereka apa puluh orang kadang-kadang haram pugat leho. 40 roh asimumnya. Yang syarat yang pertama jemaat Yang kedua 40 roh yang busah sembahyang. Busah sembahyang masing-masing, busah masing-masing. Kira orang 40 hana sah sembahyang, nyan hana jemaat yang sempurna. Najelahnya. Tuntialah yang sah sembahyang. Tama-tama nagemuno sembahyang. Yo golong berjak semujid. Fatihah, tahiyat. Tanya yang payah. Nagemuno. Taulang 40 roh yang lagi bunuh terpegah. Membandung busah sembahyang. Kemudian pedang jemaat mesti berlawat talihu. Syarat sah jemaat berlawat talihu. Artinya tak salam untuk imam berlawat talihu. Tapi sembahyang lain hanya syarat watai. Sembahyang lehu sembahyang sah. Ni hanya syarat watai lehu je. Sebabnya sebab tengah sembahyang leho tak salim lah sembahyang asal-asal. Tapi sembahyang jemaat pada kemak salim ke habis hotel leho. Payah tamah luar kata pegat ke leho. Hanya dah haji jemaat. Ka tengok penyen langkah yang ada kejadian sebab sembahyang awal dia sampai tanya. Yang kedua musjid tak pegat hanya luar kampung. Bulam kampung kena. Tak pegang musjid luar kampung boleh. Hantar jemaat hana syarat. Bulam kampung. Kemudian yang keempat. Katalah sang. Bek le jemaat bak tabah tempat. Menyelele masjid bak tabah tempat, sedangkan perlehana kelulunya lewat tabah tempat. Saat-saatnya kan banua
Cah nyawai tergebinya yang sah. Apa gaya nalu tu masih pelajari apa? Ciri-ciri. Maka tak adut kau bilang nyau, tak usah nyawai bar. Tahimum nyawai kun bar, yang sah, imum kedua hana sah. Payah apa gaya leho. Jadi bila mesti nyom di kan laut, Nyan jut. Jut. Yang di pulau bawah jut. Halak je no. Pura hilang tu tu pun nyana popo. Sa nyan tunat pegaluh kan maji. Nyan panang dia awak di biawak ke. Yang kelima betalah. Berawai kutubah masih bayang. Bawai kutubah masih bayang. Monya kana orang perpuluh na syaratnya monya pegaluh wajib kata urang. Cok perang cok bid'ah haram itu. Kau bang kaji ke buat syarat karena babadum dipegal umpan neraka itu.